Seterusnya, kajian utama berkaitan bata iaitu baca dan tampal. Kajian ini bermula dengan kemahiran 5 iaitu KV-KV secara ansur maju ke kemahiran yang lebih sukar. Di awal penggunaan bahan ini, murid dikendaki untuk mencari dan memadankan kad gambar dan perkataan. Okey, akan dilekatkan di sini. Contoh, latih tubi, eja dan sebut perkataan dan kemudian murid akan menampalkan kad gambar mengikut perkataan. Bata dibina dengan menggunakan warna dan gambar yang menarik. Okey, kaedah penggunaan bata. Selepas latih tubi dilaksanakan, murid perlu menampal pula kad suku kata. Sama ada awalan atau akhiran. Contoh seperti ini. Dilekatkan menggunakan kad Velcron. Kemudian, setelah memenuhi perkataan yang disediakan, murid perlu menyurih perkataan yang telah dipelajari. Berdasarkan pemerhatian penggunaan bahan ini semasa PDPC, saya mendapati responden menjadi murid yang lebih ceria serta seronok. Murid juga lebih berminat untuk belajar serta dapat meningkatkan keyakinan diri serta murid lebih fokus. Selain itu, kehadiran murid ke sekolah juga bertambah baik dan yang paling utama, murid dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Tiada L-I-N tali. B-E-B B-U-Bu B-U-Bu buku. G-I-G G-I-G gigi. Ella B-U-Bu labu. Kuat sikit. M-I-M-E-J-A meja. Mana meja? C-I-C C-I-C J-A-J C-I-C G-A-J C-I-J R-I-R-I Jelly. Ella Di-eda lada. Di-eda diudu dadu. Analisis pencapaian mendapati seramai 5 orang murid telah menguasai kemahiran membaca 2 sukata. Murid juga dapat membaca ayat mudah
Jika dibandingkan sebelum penggunaan bahan ini, murid tidak dapat menyebut dua sukata sama ada awalan atau akhiran. Impak dari penggunaan bahan ini telah menjadikan murid lebih yakin pada diri, ke tahap kesabaran yang tinggi serta semangat untuk bersaing secara sihat dan meningkatkan kehadiran ke sekolah. Berdasarkan kepada maklum balas yang positif, saya bercadang untuk meluaskan penggunaan bata ke semua ke-32 kemahiran pemulihan yang bersesuaian sebagai bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid pemulihan. Ini kerana murid pemulihan memerlukan bahan yang lebih menarik daripada penggunaan papan tulis dan kapur yang sudah tidak menarik lagi. Okey, ini adalah gambar penggunaan modul serta kajian sepanjang PDPC dilaksanakan melibatkan bahan bata dan juga penggunaan modul. Tebu. Te. Tebu. Okey. Teli.
Dalam usaha guru untuk membantu murid, guru mestilah peka dan prihatin terhadap keperluan murid. Bahan bantu mengajar yang menarik akan dapat membantu agar murid tidak tercicir. Modul Cikgu Ras, Sabar dan Bata telah terbukti dapat meningkatkan tahap penguasaan 3M di kalangan murid pemulihan. Burung pipit terbang rendah, singgah sebentar di tepi titi. Walau susah, jangan mengalah. 3M dikuasai, pasti berjaya nanti. #tahun ini, tahun kita. Sekian, terima kasih.